Sejak ibu pergi, entah kenapa hati aku susah nak dekat dengan Abah. Setiap kali tengok dia, aku cuma teringat kehilangan tu. Assalamualaikum, Bah. Ya, Bah. Waalaikumsalam. Bila Bah nak balik ni? Puasa pun dah nak habis dah, Bah. Rindu Abah dekat Bah. Ya, Bah. Nanti raya saya balik je. Kerja tengah banyak lagi ni, Bah. Kau balik, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan aku tak nak balik. Tapi, setiap kali aku buat sesuatu untuk Abah, ada je yang tak kena kat mata dia. Kenapa Abah tak pernah faham? Ke aku yang tak pernah faham Abah? Assalamualaikum. Bah. Oh, Bah. Ni. Bah, Assalamualaikum. Kakak, salam Atok. Dekat tak? Jam tadi. Jam sikit lah Abang tu yang lambat sikit ni. Maaf Masuk. Duduk bang. Bah. Dah, Bah. Jangan ubah. Jangan ubah. Bah, ubah apa lagi tu? Tak payah ubah dah semua tu. Abah semak kan? Saya kemas je. Tak payah. Siti Mariam! Bangun sekarang. Dah tengah hari dah. Tak ada tidak bangun lagi ke? Ha? Bangun sekarang. Aduh, serabut lah ibu ni. Bukannya ada apa-apa pun nak buat kat kampung ni. Jangan menjawab boleh tak? Jangan kau hajar boleh tak? Ih, Kau bangun sekarang lah. Bah, dia nak tidur lah. Budak tu penat juga. Ya Allah, Abah. Sudahlah. Daripada tadi semua benda dah tak kena dengan saya. Saya kemas salah. Saya buat itu salah. Saya nak tegur anak saya sini pun tak boleh ke? Abah tahu tak? Ni kalau arwah ibu ada lagi ni, dia pun tak bahagia lah duduk dengan Abah. Apa yang di sini? Aku balik-balik daripada luar dengan suara kau marah-marah. Bapak kenapa? Abah lah daripada tadi. Ya, itu kan bapak engkau. Kau tengok cakap elok kan? Kenapa kau hajar sangat? Tak, sekarang kau tak tahu kan apa yang jadi kan? Tak, kau tahu tak kenapa anak kau pukul hajar dengan kau? Sebab kau dengan bapak pun kau hajar. Kau jangan masuk campur lah. Aku dah penat dah. Tepilah. Ya Allah, ampunilah dosa aku ni, ya Allah. Ampunilah dosa anak aku ni, ya Allah. Ya Allah, Kau tarikkanlah sakit ini, ya Allah. Aku tak nak anak aku jadi anak derhaka, ya Allah. Sayang, Yam, sini kejap. Ayah nak cakap something. Ya. Saya nak cakap yang elok-eloklah cakap dengan Abah tu. Dia dah marah-marah dia. Dia seorang je kat rumah ni. Dia tak ada siapa-siapa. Dia ada kita je. Ada Sayang, ada Yam, ada Abang. Tu je yang dia ada. Lagi satu, barang-barang dalam rumah ni semua mengimbau balik kenangan dia dengan arwah mak. Itu sebab dia marah. Sebab kan tukar-tukar. Okey? Nanti minta maaf dengan Abah. Yelah, saya minta maaf lah saya macam tu tadi. Sekejap lagi lepas solat macam tu ke saya minta maaf dengan Abah ya? Okey macam tu. Yang pun sama ya. Yang kena minta maaf ke ibu. Okay, Ayah. Sorry, Ayah. Sorry, Ibu. Bagus macam tu. Besok kita nak raya dah. Malam ni prepare barang-barang raya. Boleh? Awak tolong Ya. Awak keluar dulu. Boleh? Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Abah. Abah nak minta maaf banyak-banyak dekat Abah. Minta ampun dekat Abah sebab banyak sangat dosa Abah hari ini dekat Abah. Pak, Abah dah lama maafkan Pak. Benda yang dah lepas tu Pak, biar lepas. Mana Abah tahu yang apa yang Abah cakap tadi semua tu Abah tak maksudkan pun. Abah betul-betul sayang dekat Abah, tak ada maksud pun nak sakit hati Abah. Ampunkan Abah ya Abah. Kita raya sama-sama ya Abah. Lega rasa lepas aku minta maaf dekat Abah. Hati pun ringan, rasa bebas dari semua rasa bersalah. Hari ni aku nak masak sedap-sedap untuk Abah. Macam masakan ibu dulu. Aku nak Abah senyum, aku nak rumah ni penuh dengan kasih sayang macam sebelum ni. Semoga raya ni Abah gembira dan aku pun rasa tenang kembali macam dulu. Bah! Ha ni Bah. Cuba rasa. Dah siap ke Abah? Cuba rasa cukup tak masin semua cukup ke? Lama Abah tunggu Pak. Ya, first time masak Bah. Okey. Sedapnya Pak. Abah teringat mak kau masak dulu Pak. Ya ke? Okeylah maksudnya. Hampir sama Abah mak kamu masak. Boleh raya dah lah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Okey dah kan tu? Dah siap dah semua? Cantik kakak bagi ni. Nasi ibu lah. Abah, tapi ni kot. Awak panggil? Yalah. Okey dah kan? Awak boleh siap dah kan? Sekejap Okey, kakak siap-siap kita ambil gambar, okey? Okay. Abah? Abah? Kita nak ambil gambar raya ni, Bah. Lah, tidur lagi ke? Abah? 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 Along! Sayang! Along! Abah? Abah? Abah, Abah tak bangun? Bah? Bah? Abah? Bah? Bangun Bah, jom ambil gambar raya. Sayang! Oh, Bah. Apa Bah gurau pagi-pagi raya ni Bah? 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 Bah, bangun Bah. Kenapa dengan Abah? Kenapa tak bangun? Bah? Abah! Bah, bangun Bah! Dah nak buka puasa ke? Bila sebut pasar raya semua ingat hari raya tapi jangan pula kita lupa ada 1001 Terima dah. Tak jalan-jalan pula. kira apa bangsa Bangun sekarang. Ni aku daripada balik luar-luar. di seluruh dunia ada hari raya.